hati-hati. Umat akhir zaman nanti mai ujian fitnah, kalian tak sempat nak buat kebaikan. Sekarang tuan-tuan, hari ini saya bercakap, perkara ini sudah pun mula berlaku. Sudah mula berlaku dan ia semakin besar. Semakin besar. Semakin besar. Tengoklah umat Nabi SAW. Ramai yang semakin jauh dengan agama. Ada yang Islam tetapi membenci agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, semua bersiap sedia. Bersegeralah buat kebaikan dan amalan ibadat. Jangan tangguh. Sebab nanti bila mai zaman itu, fitnah yang terlalu banyak, ujian yang terlalu banyak, tuan-tuan tak boleh nak buat. Tuan-tuan tak mampu nak buat. Bahkan ketika itu tak mampu membezakan di antara hak dan batil. Hak mana satu yang betul ini?